Anda semua, sesuatu yang tidak dapat dipercayai telah berlaku. Adakah ini benar-benar sebuah negara di Asia Tenggara? Di kawasan yang hanya 20 keluasan Texas, terdapat lebih ramai penduduk berbanding di ladang kami yang terbesar. Itulah kata-kata pertama yang diucapkan oleh Rick Jim Cloud, pengusaha ladang terbesar di Texas yang berusia 65 tahun, ketika beliau berdiri di dek pemerhatian lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Sebuah keluarga tipikal yang memiliki ladang ternakan seluas 10,000 ekar di Texas selama 3 generasi, seramai 12 orang, terpaksa membuat pendaratan kecemasan di KLIA, Malaysia, ketika dalam perjalanan pulang dari lawatan mengejut ke ladang di Australia akibat bencana jerebu. Namun, serangkaian kejadian yang tidak pernah mereka bayangkan mula berlaku. Tahukah anda, keluarga yang dibesarkan di dataran luas Texas, di mana jiran terdekat pun memerlukan 30 minit perjalanan dengan kereta, benar-benar terdiam 1000 bahasa hanya dalam masa 10 minit setelah menjejakkan kaki ke tanah Malaysia. Bermula dari potensi insan yang mereka saksikan di dalam sistem transit aliran ringan, LRT, yang sibuk, keajaiban sistem perubatan yang mereka alami di hospital, dan yang paling utama, pemandangan anggota polis yang berinteraksi dengan rakyat sambil tersenyum tanpa membawa senjata kesemuanya ini telah membuatkan mereka yang sudah 40 tahun tidak pernah keluar dari Texas mengeluarkan kenyataan kepada media tempatan. Setelah mereka pulang, kami orang Amerika tidak tahu apa itu kebebasan sebenar. Apa yang kami lihat di Malaysia adalah masyarakat yang benar-benar bertamadun. Apakah sebenarnya yang mereka saksikan di Malaysia? Mengapa mereka, yang sepanjang hidup mempercayai nilai-nilai Amerika semata-mata, mula memuji sebuah negara kecil berbilang kaum di Asia? Saya, Encik Hazim bin Khairul, yang telah berkhidmat sebagai pemandu pelancong untuk pelawat Amerika di Malaysia selama 15 tahun, akan menceritakan rakaman 5 hari yang menakjubkan ini, di mana saya sendiri menemani mereka. Sebelum bermula, sila tekan suka dan langgan untuk memberi sokongan bagi saya terus berkongsi kisah-kisah menakjubkan tentang Malaysia. Selamat sejahtera. Saya Encik Hazim, yang sejak 15 tahun lalu telah membimbing pelancong, terutamanya dari Amerika Syarikat, ke pelbagai lokasi di Malaysia. Saya juga mempunyai pengalaman tinggal di Texas dan akrab dengan budaya mereka, tetapi apa yang saya alami pada November tahun lalu kekal menjadi peristiwa paling mengesankan dalam kerjaya saya. Pada hari itu, saya menerima panggilan mendadak di KLIA. Sebuah penerbangan dari Australia terpaksa berpatah balik akibat jerebu, menyebabkan keluarga pengusaha ladang dari Texas seramai 12 orang itu terpaksa menginap di Malaysia selama 3 hari. Tanggapan pertama saya ketika bertemu mereka di pintu ketibaan sangat kuat. Big Jim Cloud, 65 tahun, dengan ketinggian melebihi 190 cm, perawakan yang gagah, lengkap dengan topi koboi yang tipikal. Anak lelakinya, Sam 45 dan Tom 42, juga mempunyai fizikal yang sama, seolah-olah mereka baru keluar dari sebuah filem barat. Isterinya, Mary, 63, menantu perempuannya, Sarah, 38, dan Lisa, 35, serta 6 orang cucu berusia antara 8 hingga 16 tahun, semuanya kelihatan ceria dan penuh rasa ingin tahu. Kata-kata pertama Big Jim kepada saya tidak dapat saya lupakan. Anak muda, adakah ini benar-benar Malaysia? Di manakah kuil purba dan sawah padi yang aku lihat di TV? Imej mereka tentang Malaysia adalah stereotip era 1960, hutan hujan, kain sarung, dan rumah kayu lama. Namun, mereka semua tergamam melihat kemudahan moden yang terbentang di hadapan mereka di KLIA. Semasa menunggu pemeriksaan imigresen, kejutan pertama bermula. Melihat sistem pintu automatik, Sam kebingungan, apa ini, mana orangnya? Dalam budaya Texas, mereka sangat mementingkan interaksi manusia dalam setiap urusan, jadi mereka tidak faham mengapa mesin mengambil alih tugas manusia. Mereka lebih terkejut dengan layanan kaki tangan lapangan terbang. Seorang pegawai panduan menjelaskan situasi dengan sopan dalam bahasa Inggeris yang fasih dan membimbing mereka secara sistematik melalui semua prosedur yang diperlukan untuk penginapan mendadak itu. Segalanya, dari tempahan hotel hingga maklumat pengangkutan, berjalan pantas seolah-olah telah dirancang lebih awal. Big Jim berkata kepada saya, kami tidak pernah mendapat perkhidmatan seperti ini di lapangan terbang Texas. Malah, mereka melakukan semua ini untuk kami, orang asing.
Kekaguman berterusan ketika mengambil bagasi. Semua beg untuk 12 orang keluar dalam masa kurang dari 15 minit. Tom menggeleng. Di lapangan terbang Dallas, saya pernah menunggu 2 jam. Apa yang paling berkesan ialah keprihatinan terhadap Big Jim yang sudah tua. Melihat beliau memegang beg yang berat, seorang kaki tangan lapangan terbang segera datang dengan troli dan menunjuk arah ke lift. Sikap mengambil berat dan mendahului dalam memberikan bantuan tanpa diminta membuatkan seluruh keluarga terharu. Kebersihan di dalam lapangan terbang juga mengagumkan mereka. Sungguh besar lapangan terbang ini, tetapi tiada sehelai sampah pun, kata Mary. Malah tandasnya lebih bersih daripada hotel, tambah Sarah. Semasa melalui kawasan bebas cukai, cucu-cucu mereka terbeliak mata. Susunan produk, layanan mesra jurujual dan yang paling penting, harga yang jelas. Jauh beza dengan kedai cendera mata di Texas, kata Lisa. Ketika membeli tiket KLIA Express, mereka kagum dengan mesin tiket berbilang bahasa. Panduan dalam bahasa Inggeris adalah sempurna dan operasi mesin itu sangat intuitif. Jake, 16 tahun, si cucu, bergurau, "Atuk, mesin ini lebih mesra daripada kerani stesen di Texas." Saat kereta api tiba tepat pada masanya mengikut jadual, seluruh keluarga melihat jam tangan masing-masing. Sungguh tepat, sehingga ke minit, Sam tergamam. Ketepatan ini mengejutkan mereka yang sudah biasa dengan kelewatan kereta api atau bas di Amerika. Kebersihan dan ketenangan di dalam gerabak turut dikagumi. Tiada contengan atau sampah di tempat duduk, dan penumpang duduk dengan tenang. Ia seperti perpustakaan bergerak, Tom menggambarkan. Pemandangan di luar tingkap juga mengundang kekaguman. Dalam perjalanan dari KLIA ke Kuala Lumpur, mereka melihat kawasan perumahan yang tersusun rapi, menara bangunan yang berbaris kemas, dan ruang hijau yang kelihatan di mana-mana. Bagaimana begitu ramai orang boleh tinggal di kawasan seluas ini? Big Jim kagum. Anak-anak lelakinya tertumpu pada kawasan industri di sekitar Pelabuhan Klang. Ia beroperasi 24 jam, tetapi tiada asap hitam keluar dari cerobong. Adakah ini reka bentuk yang mengambil kira alam sekitar? Sam, yang juga terlibat dalam bidang pembinaan, membuat analisis. Apabila semakin hampir dengan KL Central, mereka terpegun dengan kepadatan bangunan pencakar langit di bandar. Seluruh Texas pun mungkin tidak mempunyai sebanyak ini bangunan, Big Jim ketawa. Namun, apa yang paling berkesan ialah kecerahan bandar Kuala Lumpur pada waktu malam. Walaupun sudah melepasi pukul 8 malam, ia terang seperti siang dan ramai orang berjalan dengan selamat. Mary terkejut melihat wanita berjalan sendirian, tidak terbayang di Texas, katanya. Di hotel, mereka sekali lagi terharu dengan layanan kaki tangan kaunter hadapan. Mereka segera mencadangkan susunan bilik yang sesuai untuk keluarga besar 12 orang dan memberikan maklumat terperinci tentang lawatan keesokan harinya. Di dalam lift menuju ke bilik, Rick Jim berkata kepada saya, "Sebelum datang ke Malaysia, saya bimbang tentang halangan bahasa dan perbezaan budaya, tetapi saya tidak sangka akan disambut begini. Saya sudah tidak sabar untuk esok." Malam itu, keluarga tersebut berbual penuh teruja sambil melihat pemandangan malam Kuala Lumpur dari tingkap. Dalam masa beberapa jam sahaja, persepsi mereka terhadap Malaysia sudah mula berubah sepenuhnya. Pagi berikutnya, lawatan sebenar ke Kuala Lumpur bermula. Saya mencadangkan agar keluarga itu menggunakan sistem LRT, MRT. Pada mulanya, mereka ragu-ragu. Ada kereta api di bawah tanah, adakah ia selamat? Di Texas, kereta adalah pengangkutan utama dan mereka hampir tiada kebiasaan menggunakan pengangkutan awam. Sejak melangkah masuk ke stesen LRT MRT di KL Central, kejutan demi kejutan bermula. Mereka kagum dengan papan tanda yang banyak dan mudah difahami. Tak mungkin tersesat, Sam kagum. Cucu-cucu mereka teruja melihat tangga bergerak, eskalator yang panjang ke bawah, kereta api bawah tanah betul-betul di bawah tanah. Emily, 8 tahun, bertepuk tangan kegembiraan. Apabila tiba di platform, ia adalah waktu kemuncak pagi. Seluruh keluarga terpegun melihat ramai orang beratur dengan tertib. Semua orang beratur dengan kemas. Lisa terkejut. Malah mereka tahu kedudukan pintu kereta api dengan tepat, tambah Tom. Pemandangan orang beratur mengikut tanda kedudukan pintu yang dilukis di lantai sangat menakjubkan bagi mereka. Apabila kereta api tiba, satu lagi kejutan menanti. Pintu dibuka dan penumpang berpecah ke kedua-dua sisi, memberi ruang untuk orang keluar.
Setelah semua yang ingin turun selesai, barulah mereka masuk mengikut giliran. Big Jim terbeliak mata. Tiada siapa yang mengarah, tetapi semua orang mengikut etika ini. Ini hasil didikan yang cemerlang, katanya. Apabila masuk ke dalam gerabak, mereka terharu dengan kebersihan dan kesunyiannya, tiada contengan atau kerosakan pada tempat duduk dan tiada sehelai sampah di lantai. Dunia yang berbeza berbanding kereta api bawah tanah New York, Mary berbisik. Pemandangan paling berkesan ialah di stesen berikutnya apabila seorang wanita hamil menaiki kereta api. Beberapa orang cuba menawarkan tempat duduk dan akhirnya seorang pelajar sekolah menengah secara spontan berdiri dan memberi tempat. Sikap memberi tempat duduk dengan senyuman seolah-olah ia adalah perkara biasa menyentuh hati seluruh keluarga. Ramai orang baik di Texas, tetapi saya tidak pernah melihat budi bahasa yang begitu alami dan indah. Sarah bergenang air mata. Suasana di dalam gerabak juga istimewa. Walaupun ramai orang, semua orang duduk dengan tenang. Tiada siapa yang bercakap di telefon atau bercakap kuat. Ramai yang menghabiskan masa dengan senyap, melihat telefon pintar atau membaca buku. Mike, si cucu, bertanya kepada saya, mengapa semua orang begitu senyap. Saya menjelaskan bahawa mereka berusaha untuk tidak mengganggu orang lain. Wah, hebatnya, Sam 14 tahun, kagum. Mereka juga kagum dengan kerumitan stesen pertukaran. Walaupun ia adalah struktur besar dengan beberapa laluan bersilang, papan tanda sangat jelas dan mereka tidak tersesat. Sam, yang terlibat dalam pembinaan, kagum dengan papan tanda laluan berkod warna dan maklumat keluar yang terperinci. Mereka bentuk struktur bawah tanah berskala ini dengan begitu mudah difahami bukanlah mudah. Ini adalah mahakarya kejuruteraan, katanya. Mereka juga terkejut dengan kemudahan komersial di dalam stesen. Tom berkata, stesen LRT, MRT ini ada kedai serba neka, kedai buku, kafe, malah restoran. Ini seperti sebuah bandar dalam tanah. Susun atau lift dan eskalator juga berkesan. Reka bentuk mesra OKU orang kurang upaya dilaksanakan sepenuhnya, memudahkan orang tua, mereka yang berkerusi roda dan mereka yang menolak kereta sorong untuk menggunakannya. Ia direka agar semua orang mudah menggunakannya, Mary kagum. Perasaan lega ketika keluar ke atas tanah juga istimewa. Seluruh keluarga teruja dengan rasa pencapaian kerana berjaya menggunakan sistem LRT, MRT yang kompleks dan berpuas hati kerana mengalami kehebatan infrastruktur bandar Malaysia. Jika ada sistem pengangkutan yang begitu mudah dan efisien, kami tidak perlukan kereta, Big Jim ketawa. Bagi mereka yang tidak pernah terbayang hidup tanpa kereta di Texas, ini adalah penemuan revolusioner. Kejutan berterusan di kawasan bandar. Mereka kagum dengan keadaan kaki lima yang dijaga, ketepatan sistem isyarat dan yang paling penting, pemandangan pejalan kaki, penunggang basikal dan kereta hidup bersama secara harmoni. Hampir tiada siapa yang berjalan di kaki lima di Texas, tetapi di sini, berjalan adalah satu budaya, kata Lisa. Pemandangan semua orang menunggu di lampu isyarat juga berkesan. Walaupun tiada kereta langsung, pejalan kaki tetap menunggu lampu merah. Ini adalah masyarakat di mana mematuhi undang-undang adalah perkara biasa, Sam kagum. Mereka juga terkejut dengan ketertiban ketika melintas jalan. Semua orang bergerak pada kelajuan yang sesuai, sama ada yang tergesa-gesa atau yang berjalan perlahan, semuanya harmoni. Ia seperti tarian. Jake, 16 tahun, menggambarkan. Hanya pengalaman infrastruktur pengangkutan pada waktu pagi sahaja sudah mengubah sepenuhnya persepsi keluarga itu terhadap Malaysia. Mereka benar-benar terharu dengan sistem yang menggabungkan kecekapan dan kemanusiaan serta tahap kesedaran sivik yang tinggi bagi setiap warga negara. Sekitar jam 2 petang, selepas makan tengah hari dan bersia-sia, satu kejadian yang tidak disangka-sangka berlaku. Big Jim tiba-tiba memegang dada dan mula mengerang kesakitan. Pada usia 65 tahun, ditambah dengan gaya hidup makan besar di Texas, tekanan darah Big Jim memang tinggi, persekitaran yang tidak biasa dan berjalan lama nampaknya membebankannya. Anak-anak lelakinya, Sam dan Tom, bergegas menghampiri dan seluruh keluarga diselubungi kerisauan. Saya segera menghubungi talian kecemasan 999. Operator menjawab dalam bahasa Inggeris yang fasih dan setelah saya memberikan lokasi yang tepat, mereka memberitahu ambulans akan tiba dalam masa 5 minit.
Keluarga itu terkejut dengan kepantasan tindak balas ini kerana di Texas adalah biasa untuk menunggu ambulans lebih dari 30 minit. Benar-benar 5 minit kemudian, ambulans tiba. Mereka mula-mula kagum dengan profesionalisme pasukan paramedik yang tiba pantas di lokasi walaupun di Jalan Kuala Lumpur yang sibuk. Pasukan paramedik dengan cepat memahami keadaan Big Jim dan memulakan rawatan kecemasan yang sesuai. Mereka mengukur tekanan darah dan melakukan ujian elektrokardiogram ECG sambil bertindak dengan berhati-hati memandangkan pesakit adalah warga emas. Apa yang paling berkesan ialah salah seorang paramedik berkata kepada Big Jim dalam bahasa Inggeris yang mudah, "Jangan risau, kami akan periksa lebih lanjut di hospital." Kata-kata mesra yang menenangkan pesakit yang gelisah itu menyentuh hati seluruh keluarga. Mereka kagum melihat peralatan di dalam ambulans. Ia dilengkapi dengan peralatan perubatan terkini, membolehkan pemantauan berterusan keadaan pesakit semasa dalam perjalanan. Peralatannya lebih lengkap daripada ambulans di Texas, Sam berbisik. Sebelum tiba di hospital, maklumat pesakit sudah dihantar ke pihak hospital dan pasukan rawatan sudah menunggu sebaik sahaja mereka tiba. Walaupun mereka bukan dari bidang perubatan, mereka faham kehebatan koordinasi sistemik ini. Saat mereka tiba di Jabatan Kecemasan Hospital Chancellor di Kuala Lumpur, kejutan baru bermula. Seluruh keluarga terpegun melihat ruang yang bersih dan teratur, tidak seperti yang mereka bayangkan di unit kecemasan. Mereka kagum dengan kepantasan pendaftaran. Terdapat kaunter khas untuk pesakit asing dan kaki tangan melayani mereka dalam bahasa Inggeris yang sempurna. Pendaftaran selesai hanya dengan pasport dan maklumat asas dan mereka memberikan panduan terperinci tentang bagaimana insurans Amerika akan diproses. Kesesuaian bilik menunggu juga berkesan. Suasana yang bersih dan tenang seperti lobi hotel melegakan perasaan keluarga yang risau. Ada perkhidmatan teh dan kopi percuma. Kami tidak pernah mendapat layanan sebegini di hospital, Mary terkejut. Masa menunggu untuk berjumpa doktor hanyalah 15 minit. Sistem triage berfungsi dengan cekap mengikut tahap keterukan dan Big Jim, yang disyaki mempunyai masalah jantung, dibawa ke bilik pemeriksaan sebagai keutamaan. Doktor yang bertugas adalah pakar kardiologi dengan pengalaman latihan di Amerika dan beliau menjelaskan istilah perubatan dalam bahasa Inggeris. Beliau memulakan dengan menanyakan simptom seperti apakah simptomnya, sejak bila dada berasa sakit dan memahami keadaan dengan teliti. Kepantasan ujian benar-benar mengejutkan. ECG, ujian darah, X-ray dada dan ekokardiogram, ujian jantung, semuanya selesai dalam masa 1 jam. Di Texas, hanya untuk menempah ekokardiogram sahaja perlu tunggu seminggu, Tom kagum. Keputusan ujian juga dapat dilihat secara real-time dan sistem diagnosis dibantu AI, kecerdasan buatan juga digunakan, yang mana doktor sendiri menerangkan dengan yakin tentang ketepatannya. Nasib baik. Keputusan ujian menunjukkan masalah ringan. Ia adalah aritmia sementara akibat keletihan perjalanan dan tekanan yang boleh dirawat dengan ubat dan rehat yang mencukupi. Walau bagaimanapun, memandangkan usia pesakit, doktor mencadangkan pemerhatian semalaman sebagai langkah berjaga-jaga, tetapi juga memberikan pilihan untuk rawatan pesakit luar jika dikehendaki. Big Jim menyatakan hasrat untuk mengambil ubat sahaja dan berehat bersama keluarga di hotel. Doktor memahami hasrat itu, memberikan nombor hubungan kecemasan dan mengaturkan sistem respons 24 jam. Pengalaman mengambil ubat di farmasi juga menyentuh hati. Ahli farmasi menyemak usia dan sejarah pesakit secara terperinci, malah berhati-hati memeriksa interaksi ubat. Apabila mereka menunjukkan senarai ubat yang diambil di Texas, ahli farmasi menganalisis kandungannya dan mempertimbangkan kemungkinan pengambilan bersama dengan ubat yang baru diresepkan. Lebih mengejutkan lagi, mereka mencetak panduan pengambilan ubat dalam bahasa Inggeris dan meresepkan bekalan ubat tambahan supaya mereka dapat meneruskan pengambilan setelah kembali ke Amerika. Mereka benar-benar mengambil berat tentang pesakit, Big Jim terharu. Kejutan terbesar datang ketika membayar bil. Jumlah bayaran untuk pemeriksaan kecemasan, pelbagai ujian dan ubat yang diresepkan hanyalah kira-kira 1,010 daripada kos hospital di Amerika. Rawatan ini, jumlah ini. Bukan salah kira ke? Sam bertanya berulang kali. Tiada caj tambahan dikenakan kerana mereka orang asing, malah mereka memberikan diskaun untuk beberapa kos kerana Big Jim adalah warga emas.
Kemurahan hati semua kaki tangan hospital juga berkesan. Doktor, jururawat, juruteknik, ahli farmasi, malah kaki tangan pembersihan, semua orang benar-benar mengambil berat tentang pesakit asing. Apabila terdapat halangan bahasa, mereka berusaha untuk berkomunikasi dengan menggunakan aplikasi terjemahan atau isyarat tangan. Kata-kata Rick Jim kepada saya ketika meninggalkan hospital tidak dapat saya lupakan. Jika saya mendapat rawatan yang sama di Texas, walaupun dengan insurans, ia akan menelan kos $3,000 dan saya akan menghabiskan separuh hari hanya untuk menunggu. Di sini, semuanya selesai dalam 2 jam dan kami dilayan dengan kemesraan seperti keluarga. Inilah perubatan yang sebenar. Seluruh keluarga terharu dengan kehebatan sistem perubatan Malaysia. Perkhidmatan yang menggabungkan kecekapan dan kemanusiaan secara sempurna telah memberikan impak besar kepada nilai-nilai mereka. Sehari selepas kesihatan Big Jim stabil, keluarga itu berpeluang mengalami kehidupan seharian di Malaysia. Destinasi pertama mereka ialah kedai serbaneka di kawasan kejiranan. Walaupun mereka tahu istilah kedai serbaneka, realiti kedai serbaneka di Malaysia melebihi imajinasi mereka. Seluruh keluarga terpegun dengan kedai komprehensif yang beroperasi 24 jam dan menawarkan segala-galanya dari makanan hingga barangan harian, malah pelbagai perkhidmatan. Adakah ini kedai atau pasar raya mini? Tom menggaruk kepala. Mereka terkejut dengan kepelbagaian produk. Bermula dari nasi lemak bungkus, makanan panas, aiskrim, minuman, snack, malah ubat-ubatan ringkas, semua keperluan harian tersedia. Jika kami ingin membeli semua ini di Texas, kami perlu pergi ke sekurang-kurangnya 5 kedai. Lisa kagum. Mereka terkejut dengan harga yang murah. Melihat nasi lemak berharga 3 iring dan makanan tengah hari RM8, Sam bertanya, ini jenaka ke? Harganya sangat murah berbanding dengan kos sara hidup di Texas. Apabila mereka benar-benar membeli produk dan merasainya, kejutan lain menanti. Seluruh keluarga kagum dengan keenakan makanan yang tidak disangka-sangka dari kedai serbaneka. Kami boleh makan makanan yang begitu lazat dengan harga yang begitu murah. Big Jim menggeleng kepala berulang kali. Apa yang paling mengejutkan ialah pelbagai perkhidmatan yang ditawarkan di kedai serbaneka. Mendengar bahawa ia boleh digunakan untuk transaksi perbankan di ATM, penghantaran dan penerimaan bungkusan, pembayaran bil utiliti, pembelian tiket konsert, malah pengeluaran sijil kelahiran, seluruh keluarga tidak percaya. Kami tidak perlu pergi ke bank atau pejabat pos, semuanya boleh dilakukan di sini, Mary tergamam. Tahap layanan jurujual juga menakjubkan. Seorang jurujual wanita muda yang bekerja sendirian pada tengah malam melayan mereka dengan senyuman. Walaupun mereka melihat kami sebagai orang asing, dia sama sekali tidak menunjukkan rasa tidak senang dan dengan ramah menerangkan dalam bahasa Inggeris apabila kami mempunyai soalan. Apabila cucu Emily bertanya, dia tidak takut bekerja sendirian. Jurujual itu menjawab dengan senyuman. Malaysia selamat. Jangan risau. Selepas kedai serbaneka, mereka melawat pasar raya besar. Mary, yang suka memasak, dan Sarah teruja dengan kesegaran dan kepelbagaian bahan makanan. Mereka terutamanya kagum dengan bahagian hasil laut. Kami tidak pernah melihat begitu banyak jenis ikan. Dan semuanya segar, katanya sambil melihat dengan penuh minat. Di bahagian sayur-sayuran, mereka tertarik dengan sayuran yang belum pernah mereka lihat. Seorang kaki tangan menerangkan sayuran yang tidak biasa di Texas seperti ubi keledek, labu air, dan petai, malah mengajar cara memasaknya. Apa yang paling mengagumkan ialah pengurusan kualiti produk. Semua sayur-sayuran, buah-buahan, daging, dan ikan dipamerkan dalam keadaan sempurna. Mary terharu, saya tidak sangka bahan berkualiti tinggi begini boleh didapati pada harga yang begitu murah. Sistem pembayaran di kaunter juga berkesan. Kelajuan pengimbasan kod bar, sistem kad mata, malah inisiatif beg plastik mesra alam, semuanya cekap. Saya tidak tahu membeli belah boleh menjadi begitu selesa dan menyeronokkan, kata Lisa. Pada sebelah petang, mereka melawat Bukit Bintang, Pavilion. Mereka pada mulanya terpegun dengan kesesakan lalu lintas di persimpangan terkenal, tetapi kemudian terharu dengan aliran yang teratur. Begitu ramai orang, tetapi tiada siapa yang berlanggar. Ia seperti ajaib, cucu-cucu teruja. Di pusat membeli belah, mereka sekali lagi kagum dengan tahap perkhidmatan jurujual. Layanan yang mesra dan sopan kepada pelancong asing, pengetahuan produk yang luas, dan yang paling utama, senyuman ikhlas menyentuh hati seluruh keluarga.
Di kedai farmasi Guardian, Watsons, mereka terkejut dengan kepelbagaian produk dan harga yang murah. Farmasi begitu lengkap, Sam kagum. Jurujual dengan ramah menerangkan produk kepada kami, orang asing, dan mengesyorkan ubat yang sesuai mengikut simptom. Makan malam diadakan di Gerai Mama, pusat penjaja. Walaupun ini adalah kali pertama mereka mengalami budaya makan di gerai Malaysia, seluruh keluarga sangat berpuas hati dengan suasana yang mesra dan makanan yang lazat. Makanan sedap, suasana pun baik, harga pun murah. Sudah lama saya tidak menikmati malam yang menyeronokkan begini, Big Jim gembira dari hati. Penjual menyambut kami, orang asing, dan menerangkan budaya dan adat resam Malaysia secara terperinci. Komunikasi mesra yang mengatasi halangan bahasa menyentuh hati seluruh keluarga. Dalam perjalanan pulang, mereka singgah semula di kedai Serbaneka. Kali ini, cucu-cucu ingin memilih dan membeli snack sendiri. Jurujual melayani kanak-kanak itu dengan sopan dan menerangkan snack Malaysia. Sungguh hebat negara ini yang begitu baik kepada kanak-kanak. Sarah terharu, kehidupan seharian di Malaysia yang mereka alami sepanjang hari memberikan impak besar kepada nilai-nilai mereka. Mereka sangat terharu dengan kecekapan dan kemesraan, kualiti yang tinggi dan harga yang murah, dan yang paling penting, hati rakyat yang mesra. Hari keempat dirancang sebagai hari untuk mereka mengalami aspek budaya Malaysia dengan lebih mendalam. Destinasi pertama mereka ialah Batu Caves, tempat ibadah Hindu yang terkenal. Bagi keluarga yang hanya melihat Kuala Lumpur moden, ini adalah kali pertama mereka melihat wajah tradisional Malaysia. Saat melihat patung dewa yang besar, cucu-cucu menjerit, hebat, sama seperti yang kita lihat dalam filem. Apabila masuk ke perkarangan kuil, semua orang menjadi senyap dengan suasana yang hening. Saya boleh rasa bahawa ini adalah tempat suci walaupun tanpa kata-kata, kata Big Jim. Apa yang paling berkesan ialah pemandangan orang bersembahyang. Orang muda dan orang tua, semuanya melipat tangan dengan ikhlas dan berdoa dalam keheningan. Agama dan kepercayaan sebati secara semula jadi dalam kehidupan seharian. Mary terharu, mereka juga menikmati pengalaman mengambil nazar, seperti azam, hajat. Melihat cucu Mike gembira kerana hajatnya yang diucapkan baik, semua orang ketawa. Sambil berjalan di sekitar kedai-kedai di kaki bukit, mereka berpeluang melihat kraf tangan tradisional. Seluruh keluarga kagum dengan pelbagai jenis kraf tangan, makanan tradisional, dan keindahan hasil kerja tangan tukang. Ini dibuat satu persatu dengan tangan manusia, bukan mesin. Sam menyatakan penghormatan kepada kemahiran tukang. Makan tengah hari, mereka menikmati hidangan diraja, masakan istana, di sebuah restoran Melayu tradisional. Mereka kagum dengan hidangan yang dihias cantik seperti karya seni. Saya tidak tahu makanan boleh menjadi begitu indah. Sayang untuk makan, mereka terharu dengan keindahan visualnya. Rasa makanan juga mengejutkan mereka. Big Jim terkesan dengan falsafah masakan. Bagaimana mereka boleh mencipta rasa yang begitu mendalam sambil mengekalkan rasa asli bahan-bahan? Chef sendiri keluar dan menerangkan setiap hidangan. Seluruh keluarga mendengar dengan teliti tentang bagaimana bahan-bahan bermusim dipilih dan niat di sebalik penyediaan setiap hidangan. Melalui makanan, kita dapat merasakan rasa hormat orang Malaysia terhadap alam semula jadi dan mengejar kesempurnaan dalam rasa, kata Mary. Pada sebelah petang, mereka mencuba bengkel batik tulis. Pada mulanya, mereka bergelut dengan tekniknya, tetapi guru batik membimbing mereka dengan lembut dan mereka secara beransur-ansur menguasai cara membuatnya. Melihat satu siri gerakan melukis batik, Tom kagum, setiap gerakan mempunyai makna dan tiada pembaziran. Mereka juga diajar etika ketika menikmati suasana tenang. Masa menikmati ketenangan dalam keheningan adalah pengalaman baharu. Sudah lama saya tidak merasai ketenangan jiwa seperti ini, Big Jim berkata. Ia adalah masa untuk mendapatkan kembali ketenangan yang hilang dalam kehidupan moden yang sibuk. Guru batik menerangkan tentang falsafah batik tulis, semangat ketelitian, menjaga orang lain, dan menghargai keharmonian dengan alam semula jadi. Falsafah-falsafah ini sangat menyentuh hati seluruh keluarga. Petang itu, mereka menyaksikan persembahan kebudayaan seperti tarian Zapin, Mak Yong, di Istana Budaya. Walaupun tidak memahami bahasanya, mereka terpegun dengan persembahan pelakon yang bertenaga, kostum yang indah, dan kesatuan dengan penonton. Walaupun saya tidak faham bahasanya, emosi itu tersampaikan. Jake, 16 tahun, terharu.
Semasa waktu rehat, mereka berinteraksi dengan penonton lain, ada yang dengan ramah menerangkan tentang persembahan itu kepada kami, orang asing. Kebaikan orang Malaysia tidak berubah di mana-mana, Sarah terharu. Malam itu, mereka menginap di sebuah homestay, resort Melayu tradisional, bilik tidur di atas lantai kayu, tidur di atas tilam, dan mandi herba, spa, semuanya adalah pengalaman baharu. Setelah diajar adab mandi herba, spa, walaupun pada mulanya agak kekok, mereka semua sangat berpuas hati dengan keseronokannya. Saya tidak tahu saya boleh berehat fizikal dan mental sebegini, Big Jim terharu. Makan malam adalah hidangan desa di resort tersebut. Seluruh keluarga terharu dengan layanan sopan oleh tuan rumah yang menerangkan setiap hidangan semasa menghidangnya. Saya dapat merasakan keunikan musim dalam setiap hidangan. Mary kagum dengan kehalusan masakan Malaysia. Tuan rumah juga menerangkan budaya dan adat resam Malaysia secara terperinci dan menjawab soalan dengan sabar. Ia adalah pengalaman berhubung hati ke hati, mengatasi halangan bahasa. Berbaring di atas tilam malam itu, keluarga tersebut mengenang kembali pengalaman hari itu. Saya rasa kami sedikit sebanyak memahami kedalaman dan keindahan budaya Malaysia, kata Big Jim. Sam menambah, kami terharu dengan semangat orang Malaysia yang menjaga budaya tradisional sambil mencapai pemodenan pesat. Melalui pengalaman budaya, pemahaman dan penghormatan keluarga itu terhadap Malaysia semakin mendalam. Ia adalah pengalaman menyentuh hati Malaysia yang sebenar, yang tidak dapat diperoleh melalui lawatan biasa. Pagi hari kelima, kesan jerebu sudah reda dan penerbangan ke Australia kembali beroperasi. Namun, wajah keluarga itu kelihatan rumit. Cucu-cucu berkata mereka mahu tinggal lebih lama di Malaysia dan orang dewasa juga kelihatan berat hati. Inilah kali pertama dalam hidup saya, kami belajar dan terharu begitu banyak dalam 5 hari, kata Big Jim. Dalam perjalanan ke KLIA, keluarga itu mengimbas kembali pengalaman mereka di Malaysia. Perkhidmatan yang efisien di lapangan terbang, kehebatan sistem pengangkutan, kemudahan sistem perubatan, kualiti perkhidmatan komersial dan yang paling utama hati rakyat Malaysia yang mesra. Apabila kami pulang ke Texas, kami mesti menceritakan tentang Malaysia kepada semua orang, Sam berkata dengan teruja. Kejutan berterusan sehingga akhir di lapangan terbang. Layanan sopan di kaunter daftar masuk, kepantasan pemeriksaan imigresen dan perkhidmatan mesra di kedai bebas cukai. Sempurna sehingga ke akhirnya, Tom kagum. Di pintu masuk pesawat, saya mengucapkan selamat tinggal kepada keluarga itu. 5 hari ini telah mengubah hidup kami, Big Jim berkata sambil berjabat tangan. Kami sangat gembira kerana dapat mengenali Malaysia dan rakyatnya. Kami pasti akan kembali, mereka berjanji. Sambil memerhatikan pesawat berlepas, saya juga berfikir panjang. Walaupun ia adalah pertemuan yang tidak disengajakan, saya gembira kerana dapat menyampaikan kehebatan Malaysia dan menjadi jambatan untuk memperdalam persefahaman antarabangsa. Setelah keluarga itu kembali ke Texas, perubahan besar berlaku. Pertama, media tempatan memberikan perhatian. Dallas Morning News menyiarkan artikel khas bertajuk Penemuan Malaysia oleh keluarga pengusaha ladang Texas. Artikel itu mendapat sambutan hebat. Ramai penduduk Texas mula berminat dengan Malaysia dan pertanyaan kepada syarikat pelancongan melonjak. Big Jim memberikan ceramah di Dewan Perniagaan Tempatan. Beliau bercakap tentang kecekapan dan perkhidmatan pelanggan yang dipelajari di Malaysia, diselang-seli dengan kisah pengalaman sebenar. Beliau menekankan bahawa terdapat banyak yang perlu dipelajari dari Malaysia dalam perniagaan mahupun kehidupan dan ramai pengurus perniagaan bersetuju. Anak-anak lelakinya, Sam dan Tom, memperkenalkan pengurusan kualiti dan perkhidmatan pelanggan ala Malaysia ke dalam syarikat pembinaan mereka. Mereka berusaha keras dalam latihan pekerja, mengatakan, kami mahu merealisasikan kesempurnaan dan keprihatinan halus yang kami lihat di Malaysia dalam syarikat kami. Hasilnya, kepuasan pelanggan meningkat dengan ketara dan prestasi syarikat juga bertambah baik. Mereka menarik perhatian syarikat pembinaan lain dan mula menerima nasihat mengenai kaedah pengurusan ala Malaysia. Mary dan menantu perempuannya memulakan kelas masakan Melayu. Ia adalah aktiviti mengajar wanita di komuniti tentang penghormatan terhadap bahan makanan dan teknik hidangan cantik yang mereka pelajari di Malaysia. Mary berkata, kami belajar di Malaysia bahawa memasak bukan sekadar membekalkan nutrisi, tetapi juga tindakan budaya yang memperkaya jiwa.
Kelas itu menjadi sangat popular dengan senarai menunggu. Ini menunjukkan peningkatan minat terhadap budaya Malaysia. Perubahan terbesar adalah nilai keluarga. Mereka mula lebih menghargai kepuasan rohani dan kualiti perhubungan manusia daripada kekayaan material. Big Jim berkata, kami banyak belajar dari cara hidup orang Malaysia. Mereka mengejar kecekapan tetapi tidak kehilangan kemanusiaan. Keseimbangan itu sungguh menakjubkan. Kerajaan negeri Texas juga bertindak. Mereka mula mempertimbangkan hubungan bandar kembar dengan Malaysia dan melancarkan program pertukaran dalam bidang pendidikan, perubatan dan pertanian. Tumpuan khusus diberikan kepada teknologi pertanian dan sistem pengurusan kualiti Malaysia dan mereka merancang untuk menjemput pakar dan menghantar delegasi lawatan. Setahun kemudian, keluarga itu kembali melawat Malaysia seperti yang dijanjikan. Kali ini, mereka membawa saudara mara dan rakan-rakan, berjumlah 25 orang. Kegembiraan bertemu semula di lapangan terbang tidak dapat saya lupakan. Big Jim berkata dengan senyuman, Malaysia adalah rumah kedua kami. Kali ini, mereka menginap selama 2 minggu dan melawat negeri lain seperti Melaka dan Pulau Pinang, malah kawasan luar bandar. Mereka dapat memahami budaya Malaysia dengan lebih mendalam. Hubungan saya dengan keluarga itu berterusan hingga kini. Kami sering berhubung, berkongsi maklumat tentang Malaysia dan bertukar cerita tentang Texas. Baru-baru ini, salah seorang cucu menyatakan hasrat untuk melanjutkan pelajaran ke universiti di Malaysia dan saya membantu dalam persediaan itu. Dia berkata, setelah mendengar pengalaman Datuk, saya juga mahu belajar di Malaysia. Saya menerima surat secara berkala daripada Big Jim. Beliau menulis bahawa pengalaman 5 hari itu telah memperkayakan hidup kami. Mengetahui tentang negara hebat bernama Malaysia telah mengubah pandangan kami tentang dunia. Saya juga banyak belajar melalui pengalaman ini. Persefahaman antara budaya boleh dicapai melalui hati, mengatasi perbezaan bahasa dan adat, dan saya sekali lagi menyedari kebaikan Malaysia. Walaupun saya kini membimbing ramai pelancong asing, pertemuan dengan keluarga itu pada masa itu mempunyai makna istimewa. Saya sedar bahawa pertemuan yang tidak disengajakan boleh memberikan impak yang begitu besar. Kehebatan negara Malaysia bukan hanya terletak pada kemudahan mewah atau teknologi terkini. Ia terletak pada semangat keprihatinan yang hidup dalam kehidupan seharian, gabungan kecekapan dan kemanusiaan, serta semangat untuk berinovasi sambil menghargai tradisi. Saya akan terus berusaha untuk menyampaikan daya tarikan sebenar Malaysia kepada lebih ramai orang dan saya akan berusaha untuk menjadi jambatan bagi persefahaman dan persahabatan antarabangsa. Kisah hari ini sampai di sini. Pengalaman tidak terduga keluarga pengusaha ladang Texas di Malaysia dan kisah nilai dan kehidupan mereka yang berubah sepenuhnya dalam 5 hari. Bagaimana pendapat anda? Seperti yang dialami oleh mereka, Malaysia mempunyai banyak daya tarikan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Sistem yang efisien, perkhidmatan berkualiti tinggi dan yang paling penting, hati rakyat yang mesra. Semua ini berharmoni dan memberikan kesan mendalam kepada pengunjung. Sila tinggalkan komen untuk memberi semangat kepada watak utama dalam cerita ini dan jika anda menyukai video ini sila tekan suka dan langgan. Disampaikan oleh Stesen Inspirasi. Terima kasih kerana menonton.